Farid, abang nak tanya. Kalau Farid pandai lah, cuba Farid teka. Dalam 4 test pen ni, mana yang paling terang? Ini hijau. Hijau. Betul ke? Okey. Cuba tekan. Tak terang. Tak terang Mana terang? Okey. Okey, tinggal 3 lagi. Dalam 3 test pen ni, mana yang paling terang? Oren. Oren. Kita test betul tak? Terang sikit. Terang sikit. Tak betul. Okey. Abang kita lagi. Dan 2 test pen ni, mana yang paling terang? Merah. Merah. Okey, one test. Tekan. Tak terang sangat. Biasa-biasa je. Okey. Abang bagi Farid test. Ini Swiss tool. Swiss tool. Swiss tool. Swiss. Wah, test pen terbaru, baru masuk dalam Malaysia. You dari mana-mana bang? Swiss tool. Kasi kalau Swiss ni Switzerland lah kot. Switzerland. Mungkin lah. Kan? Tapi brand dia Swiss tool. Swiss tool. Warranty dia seumur hidup. Seumur hidup mana? Seumur hidup. Mana kalau rosak pun boleh tukar tayar bayar. Kalau rosak boleh tukar one to one. Dan dia pakai LED, cahaya paling terang, paling tahan lama, susah nak rosak. Kalau rosak pun ada warranty seumur hidup. Okey, kita test tengok Okey, pada tekan boleh. Terang tu. Gila terang Fuyuk. Sekali lagi. Pak. Terang Terang. Beza tak? Beza. Beza kan? Test pen ni kalau nak beli boleh tekan link dekat atas atau link dekat bawah. Okey, saya nak beli yang nanti. Boleh. Swiss tool. Ingat nama dia Swiss tool. LED test pen warranty seumur hidup. Mana ada test pen warranty seumur hidup? Susah nak jumpa. Sekali lagi. Gila. Okey. Semua ni kita test semua ni kita test. Okey. Farid pakai empat tangan. Tapak tangan terus. Pakai dua tangan. Tengok. Mana paling terang? Putih bang. Putih lah. Apa brand dia? Swiss tool. Warranty seumur hidup. Nak beli